So perempuan ni pun chat lah. Chat. Selang beberapa minit macam itu, perempuan ni chat balik. Dia bagi tahu I, brother ni dia kata kalau aku nak duit aku balik, kalau aku tak ada duit untuk bayar yang dia nak tu, dia suruh aku send gambar bogel. Kau send gambar bogel, Jahat siap. aku akan bagi balik duit 600 dekat kau. Perempuan tu nangis-nangis kat Ayu. Welcome to Projek Berdengung, borak sampai pecah. Let's go! Okay, cakap pasal kerja kan, I nak cerita lah. I nak share sikit lah satu pengalaman kerja I dulu. Dulu lama dah masa tu, mula-mula lagi kan. Masa tu sepatutnya I buat background check dulu tau. Company ni wujud ke tak kan, sebelum pergi interview. So masa tu budak lagi kan. Mentah lagi lah. Lepas tu tengah-tengah cari kerja ni, happy lah dapat satu offer. Dekat KL masa tu. Dia dekat dengan KLCC. Gempak kan. Have lah KLCC. Lepas tu I pergi. Situ I kena scam tau. Kena scam. Betul. Selalu orang kena scam beli barang. Ni kerja pun kena scam. Nak jadikan cerita, I pergi interview tu, I datang tu, tengok orang semua pakai cantik-cantik, smart. Yang lelaki yang sensu pakai. Serius lah. Betul macam nampak wow lah kan. Lepas tu dia buat macam kita belajar tau, kalau one by one punya interview macam mana, group macam mana kan. Tapi ni pelik, dia interviewer, lepas tu kita yang candidate, lepas tu ada seorang pak bacak berdiri kat sebelah ni, monitor macam ni lah, tengok kat sebelah. Tak kata pelik. Lepas tu dalam satu bilik tu penuh, semua orang interview masing-masing. So macam dia memang macam apa benda, faham tak? Faham? So macam masa mula sampai tu rasa macam something lah kan. Then soalan dia mula-mula okey lah, perkenalkan diri kan, macam biasa. Lepas tu sampai part yang dia tanya, okay, I tanyalah berapa salary range. Dia tanya I expected salary macam tu. I tanyalah berapa salary range kan. Dia kata macam ni, okay, gaji you kat sini, gaji kita yang tetapkan berapa kita nak. Gaji you yang tetapkan? Bukan diorang yang tetapkan gaji you? Okay. I was like, serious lah kan? Jadi apa, jadi pelacur ke ni? Masa kerja admin lah kan? Admin lah. Kerja office. Lepas tu dia kata kat sini kita yang tetapkan gaji berapa yang kita nak. Kalau you nak 3,000, tak lah 3,000 target you. Kalau you rasa you nak 10,000, like too good to be true lah orang kata. I pelik, I tanyalah, kena buat sale ke? Tak ada, dia kata. Okay, lepas tu pendekkan cerita, dah habis interview tu, I pun balik. I tak sedar hati tau. Macam okay, dia terus terima. Okay, awak diterima bekerja. Tak ada balik, kau kena tunggu 2-3 hari atau seminggu kan. Tak. Dia terus cakap, okay, esok you boleh start kerja dia kata. Lepas tu I balik, tak sedar hati. And I buat background check company tu. Wait, I nak tanya sekejap. Boleh ke you sebut bangsa apa kat sana tu? Kerja orang sekeliling itu bangsa apa? Type M. Type M? Type M ni apa? Melayu lah. Oh, Melayu lah. Okay. Melayu je. Then I search pasal company tu, and I baca lah, ada orang, and luckily lah orang banyak share tau pasal company ni. And scammer ni, dia takkan guna satu company, satu nama je. Contoh dia guna nama ni kan, contoh apa lah, A lah,
Debok.com. Debok.co contoh Debok.com. Debok.co. .co. Tapi .co. .com tu akan jadi macam website. Okay, debok.co kan. Lepas tu bila orang dah ramai report, dia akan tukar nama lain pula. Adi.com. Adi.co pula. Okay. Tapi still business yang sama, modus operandi yang sama. Okay, apa yang diorang buat dia sebenarnya kan? Dia scam macam mana? Okay, macam ni. Mula-mula dia akan suruh you masuk training. Yang I baca lah based on apa yang orang share. Dia akan suruh you masuk training, tapi you tak dibenarkan ambil contact number siapa-siapa pun kat situ. Maksudnya tak dibenarkan ambil nombor telefon rakan sekerja? Ya. Lepas tu dalam seminggu 2 tu lah dia orang ni akan brainwash you tau. Kerja macam ni. Macam dia orang suruh install apps. Dia ni macam jual apps lah. Tapi apps tu I tak sure lah dia orang guna untuk apa. Tapi macam yang I boleh faham yang dia orang cerita, kena macam piramid lah. You kena cari orang bawah, invest bla 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 bla. Itu bendanya. Benda sama je, faham tak? So bila you tak ada contact dengan orang lain, maknanya you tak boleh nak share. And you tak boleh, dia tak boleh bercakap sesama sendiri kat situ. Macam tu lah. So ada yang sampai terpaksa ajak family sendiri, faham tak? Terpaksa lah. Kalau tak, you takkan dapat gaji. Maknanya orang dah habis masa 5-6 bulan lah contoh kat company tu, gaji tak dapat. Macam mana? Terpaksa lah ambil kawan-kawan terdekat apa semua, masuk invest dengan dia. So I pun macam syukur lah I tak approve. I tak approve. I tak pergi. I just cakap I tak nak. I reject lah. Tapi sebenarnya apa yang dia scam? Untuk jadi ahli lah. Untuk jadi ahli? Kerja dengan diorang. Jadi ahli kena bayar ke? Jadi ahli tak kena bayar, tapi kita ni yang menggerakkan. Kita yang menggerakkan scam diorang. Scam orang tu. I pernah kena macam tu tau you sebenarnya. Serius lah. I tak cerita dengan you lagi. Tapi I tak ingat tahun bila. Time tu tengah viral pelaburan. Dekat dalam grup WhatsApp ada seorang ni, dia paste satu iklan, korang labur RM1,000, selepas 15 minit korang akan dapat RM2,000. Maksudnya kalau korang back in dekat kita duit sekarang, korang tak payah gerak daripada mesin ATM tu. Zaman dulu pakai ATM, tak ada transport online kan. Korang tak payah gerak, korang tunggu 15 minit, duit korang akan masuk balik. I pun PM brother ni, bang saya nak masuk bang, tapi saya tak ada duit. Oh kalau tak ada duit tak apa, kau cari orang yang boleh labur dengan kita. Sama lah ni. So I pun copy dia punya iklan dekat dalam grup-grup WhatsApp. Lepas tu ada satu perempuan ni PM I, student. I tak ingat lah student mana kan. Lepas tu dia kata, okay bang, saya nak labur boleh tak bang? Boleh. Awak nak ambil package mana? I pun bagilah package yang ada. RM1,000, RM2,000, RM3,000. RM1,000 dapat RM2,000, RM2,000 dapat RM4,000. Dia double-double lah. Lepas tu dia kata pun okay saya nak ambil RM1,000, tapi saya ada RM400 ataupun RM600 je. Lepas tu I pun tanya balik brother ni, bro, ada satu customer ni, dia nak masuk, dia nak join lah, tapi dia ada RM600 ataupun RM400 je. Macam mana? Lepas tu dia kata, kalau ada RM600 kau akan dapat RM1,200 lah, double lah. Kau tak dapat lah RM2,000. Lepas tu I pun check balik perempuan tu. I cakap dengan dia, boleh RM600 saya rasa RM600 macam tu lah. Boleh RM600, transfer kat nombor akaun ni. Tunggu dalam masa 15 minit, nanti kita orang akan bayar balik dekat awak double. Mudah sangat percaya tu. Zaman tu I tak ingat zaman tu. Tapi dah ada WhatsApp. Maybe 2018 ataupun 2017 something lah. Rasa zaman tu orang pun macam kurang ada ilmu, pendedahan Lepas tu perempuan tu pun pergi bank, dia back in.
Dia back in, dia dah hantar receipt kat I. Mm-mm. Lepas tu receipt tu pun I hantar dekat orang ni. Lepas tu orang ni balas kat I, okay, tunggu lah. Sekejap lagi dalam masa 15 minit duit akan masuk dekat akaun perempuan ni. Bagi nombor akaun awal. Sebab kita orang lapor, terus kita run, terus dapat keuntungan. Perempuan tu tunggu 15 minit, 20 minit, setengah jam, 1 jam, 2 jam dia tunggu dekat depan mesin ATM tu. Kesian. Brother tu, bila I chat dia, brother tu still balas. Ini jahatnya scam ya. Jahatnya orang scam ni memang celaka. Brother tu cakap, kita sekarang ni bisnes ada problem. Baru 2 jam lepas kau dah ada problem. Tambah lagi duit ke apa? Kalau kau nak dapatkan duit kau yang 600 tu, kau kena labur lagi kat kita 600 untuk kau dapatkan balik modal kau yang tadi. Sebab kita orang tengah kekurangan duit untuk labur. Lepas tu I sampaikanlah kat perempuan ni, I cakap benda yang sama. Perempuan ni macam dah nangis tau. Lepas tu I jujur lah, saya ni orang tengah. Saya tak tahu apa tau. Saya pun tak kenal orang ni siapa. So apa kata, awak chat brother ni terus. I pun bagi nombor. So perempuan ni pun chat lah. Chat. Selang beberapa minit macam itu, perempuan ni chat balik. Dia bagi tahu I, brother ni dia kata, Kalau aku nak duit aku balik, kalau aku tak ada duit untuk bayar yang dia nak tu, dia suruh aku send gambar bogil. Kau send gambar bogil, Jahat siap. aku akan bagi balik duit 600 dekat kau. Perempuan tu nangis kat I tu. Damn. I tu macam mana, I satu sen pun tak ada nak bayar. Tak ada duit yang tu. So apa yang I boleh buat, I minta maaf banyak kat perempuan tu. I cakap I tak tahu. Dia kata nak buat report polis, buatlah report polis. Tapi jangan sebut nama I kan. Kalau nak sebut pun I okey je bagi keterangan. I ada semua bukti kan. So kesimpulan dia, scammer ni memang celaka. Seandainya kalau video ni scammer yang tengok, bila kau jumpa aku akan pijak muka kau. Aku akan pijak muka kau sampai kau mati. Betul, aku memang Menyembur. Betul. I paling teruk, ingat tak kes hari tu Umi. Umi. Umi Kena scam. tu mak tiri saya. Orang tua pun korang nak scam. Geram betul lah. Kan? Duit umrah ke haji? Duit nak, tak sure duit umrah atau haji macam tu lah. Dia simpan. Diorang ni macam dia berlakon call lah kan, yang macam kita tahu lah kan, yang selalunya tu call orang tua. Lepas tu cakap ada kes pengubahan wang haram lah, apa nama dia, orang guna. Orang cakap macam tu. Umi masa tu takut. Dia tak cakap kat siapa-siapa. Tapi yang jadi kita orang perasannya masa tu, kakak I balik. Kakak I balik, dia yang cakap. Dia kata tengok macam something fishy lah. Umi dia duduk dalam bilik, dia kunci and then dia cakap telefon. Tapi tak nak cakap. Tak tahu cakap dengan siapa. So next week tu abang I balik tu dah terlambat dah. 50,000 dia kena scam. 50,000 bukan RM50, bukan 500 tau tak. 50,000 50,000 dia kena scam, ya Allah. Lepas tu and dia suruh, bayangkan keluar duit tabung haji ni yang I tak faham macam mana orang boleh lepas. I rasa scam tu yang ajar. Ya, dia ajar. Dia ajar lagi macam ni. Makcik pergi cakap kat pegawai tu. Kalau pegawai tu tanya, nak buat apa ni cik, keluar duit banyak-banyak ni, cakap nak renovate rumah. Bila jumpa dia, kita renovate muka dia sekejap lagi. Betul. Dia bukannya sekali gedebuk 50,000 tau. Dia keluar sikit dalam masa 10,000 beberapa hari tu. Lepas tu sekarang ni still tengah ongoing lagi proses kita punya report. Tak tahulah dah berapa lama dah ni. Tapi sebenarnya susah nak tangkap scammer susah ni. Dia jahat lah. Dia ada yang kepala-kepala dia. Bayangkanlah kalau kena kat keluarga korang sendiri macam tu. Tapi sebenarnya tak apa. Kau makanlah 50,000, 100,000.
Kau kena ingat lagi kalau kau orang Islam, Mm-mm. ada hari pembalasannya. Kau tunggu Marabuka. Sedangkan dalam Quran berdasarkan tak sure lah Quran ataupun hadis kan yang pasal apa? Makan buah orang punya tu kan. Ke pokok. Okay, dia bunyi dia macam kawasan. ni. Tapi I pun tak ingat di hadis ataupun dalam Quran. Contoh jiran korang lah kan. Mm-mm. Contoh jiran korang tanam pokok rambutan. Mm-mm. Biasa pokok rambutan yang melior. Pokok Mm. rambutan. Dia betul-betul tanam sebelah pagar. Pagar di antara rumah kau dan rumah dia lah. Mm-mm. Pokok tu naik. Lepas tu dia punya dahan tu masuk dekat ruang laman rumah korang. And bila dia punya buah tu jatuh kat laman korang, korang ambil, korang makan, tak minta izin, haram tau. Ya, saya fikir dulu. Saya fikir dulu. Dia haram. So kalau korang ada yang situasi macam ni, bila buah tu jatuh kat laman korang, padahal tu pokok jiran, bila korang ambil, korang kena minta izin jiran tu. Melainkan jiran tu dah cakap awal lah. Kalau jatuh kat laman kau makan je lah. Itu, Tapi kau makan daun je tau, bukan buah. itu baru buah ni, belum duit. Duit sebanyak itu kau bayangkanlah. Betapa seksanya, beratnya. Tanggungan Cukup yang lah kau dosa rasa. personal yang ada. Jangan tambah-tambah. Tu je. Betul. Banyak sebenarnya scam. Betul. Scam rumah sewa pun I pernah kena. Kawan I scam rumah sewa 8,000. Habis. Yang kawan I nama Ken. Mm-mm. Dia cari rumah. Mm-mm. So dia dapat satu rumah ni. And dia jumpa orang tu. Memang dia dah borak dengan orang tu. Orang tu pun ada kunci. Dah tengok rumah semua cantik. Lepas tu orang ni pun cakap, deposit lah 8,000. Deposit lah. Kan 2 kali 1, 1 kali 2 macam tu lah kan. So total semua 8,000. So bila dia bagi duit 8,000 dekat orang ni, waktu hari nak masuk rumah tu, owner asal tu datang. Cicak ni Owner asal rumah tu datang. Saya tak terima sebarang deposit pun. 8,000. And sampai sekarang kes tu tak selesai. Scammer tetap selamat. Tetap berleluasa. Ada scammer yang kat luar sana. Semoga korang tak lena tidur. Berak Darah. bedak. Berak keluar duit. Sebelik. Hidup korang takkan selamat Jangan macam tu lah. Hai. Kita doakan scammer-scammer ni supaya dapat hidayah dan cepat-cepat kembali ke jalan yang benar. Tapi jangan kantoi Tu jangan kantoi je. Kalau kantoi kau masak. Berehat sekejap. Projek berdengung. Borak sampai pecah. Let's go! Bertemu kita kembali dalam projek berdengung. Borak sampai pecah. Episod kali ini ditaja sepenuhnya oleh Royal Cara Crispy. Premium Innovative Flavors. Jangan lupa untuk follow Instagram mereka Royal Cara Crispy untuk dapatkan info-info sepenuhnya. Contoh, diorang menyaga dekat mana, buka pukul berapa, package apa yang ditawarkan hari ini. So, jangan lupa follow Royal Cara Crispy. Let's go! Okay, segmen kali ni segmennya last sebenarnya sebab kita pun nak tidur. Yalah. Kan? Segmennya last ni kan. Betul ke orang panggil buaya ni hanya untuk lelaki? Kau ni couple dengan buaya darat. Dia ni kalau kau couple dengan dia, kau kena curang. Betul ke? I tak rasa. Kalau I tak rasa gelaran buaya ni hanya untuk lelaki. Sebenarnya perempuan pun ada yang buaya. Buaya betina. Buaya betina. Ada, tak dinafikan lah. I rasa both gender ni ada yang Kan? macam tu. Sebab kalau kita tengok dekat sosmed ataupun media sosial, kes-kes curang sekarang yang paling viral lelaki lah. Tapi sebenarnya ada juga yang perempuan curang. Tengok scroll thread tu berlambak. Kan? Kes curang kan. Track tempat orang luar lah, daripada dalam kain sampai keluar kain tu. Aku pun terkejut. I pun terkejut thread macam tu Betul. Dia dah kalah Facebook thread.
Sebenarnya dulu mula-mula threads ni keluar, dia macam sunyi sikit kat situ. Jadi orang meluah tau, meluah kat situ. Kononnya tak ada orang baca. Kononnya tak ada orang baca. Tapi sebabkan orang yang meluah tu, jadi orang ramai yang nak tengok, nak buka thread ni. So makin lama makin rancak. Tapi sekarang ni nak cari kerja pun boleh kat situ. Macam-macam, guys, type je apa-apa yang nak cari. Topik ke apa kan. Nak cari model, cari kat situ. So sajalah kan kita buka pasal segmen buaya lelaki atau perempuan ni kan. Sebab dulu I pernah ada kisah you sebelum I kahwin dulu. Ada kisah dengan ex couple lama lah. Kejap, ex you yang buaya ke you yang Dia buaya? yang buaya. Kalau dia tengok video ni mesti dia tahu punya. Time tu Cerita dalam kain yang cerita kau. taklah, ini bukan cerita dalam kain, ini cerita pengalaman. Ini cerita pengalaman yang mungkin ada orang yang pernah mengalami juga. Okay, dulu aku pernah ada awek. I pernah ada awek lah. Siapa yang tak pernah ada awek? Ya. Kan? Kita orang couple dah kurang 2 tahun macam tu kan. Lepas tu waktu couple tu dia kerja dekat satu tempat ni lah. Satu tempat tak boleh disebut lah, kan orang tahu siapa. Dia kerja kat satu tempat ni. Dia selalu cakap dengan I. Dia kata aku kalau last aku dengan kawan aku lelaki. Tapi jangan risau, dia ni gay. Dia ni gay. Aku kalau last dengan dia, kau jangan marah tau, sebab dia yang satu teman aku. Tapi jangan risau, dia ni gay. So dalam otak I time tu, dia ni gay, takkanlah bernafsu dengan awet aku. So satu hari tu, I dengan ex I lah pergi karaoke. Yang gay ni pun ada. Bila pergi karaoke, I tengok diorang ni nyanyi lagu Jangan Pisahkan. Aku kat tengah-tengah macam, siapa couple dengan siapa ni? Diorang duk duet je. Aku dan dia. Yang Depan-depan depan-depan. Tapi laki ni yang dia kata gay ni memang aku dan dia. Kayak gitu lah. Gaya mengke. Okay. Tak dinafikan. Sampai satu hari ex I ni dia hilang. I call tak dapat, I chat tak balas kan. Senang cakap lost contact lah. Satu hari tu sampai ke malam, daripada siang sampai ke malam. Mungkin dia off phone, I tak tahulah. Tapi tak ada gaduh pun. Tapi dia lupa yang I ni ada satu sense, satu rasa yang dia kat mana. Sixth sense. I start motor, bram. I pergi kat satu taman ni. I saja je naik motor, pergi kat taman ni. Bila I pergi kat taman ni, I nampak ada motor. Motor dia lah parking. Lepas tu I tengah nampak dia tengah main buayan dengan si gay tu. Kantoi busuk. Benda pertama I buat, nak tahu apa? I parking motor, I tendang motor dia. I dah terjak I kuat. And I ambil helmet, I pada jauh, I pegang helmet macam I nak pukul gay tu. You tahu, daripada yang kat karaoke dia nyanyi Jangan Pisahkan tu, terus tegak. Kau berani kau shoot aku dulu. Kau berani aku shoot aku dulu. Terus dah tak ada gay. Terus tak ada gay. Kau berani keras terus. Ke dalam dia time gaduh je kot macam tu ke? I tak tahu lah. Tapi time tu dia jadi jantan betul lah. Bila dah cakap macam itu je, memang melekat. Lepas tu I balik. Lepas tu macam biasalah, putus lah. So buaya lah. So bukanlah nak kata I buaya. Sebenarnya perempuan pun ada yang buaya. Maksudnya perempuan punya akal dengan laki punya akal lagi lain macam tau. Okay, kalau laki, contohlah kan kita kahwin, I kena perempuan, I tak ada akal yang skandal I nak cakap dekat you yang dia ni lesbian. Faham tak? Aku rasa korang pun yang lelaki pun takkan ada akal macam tu punya. Paling tak pun korang akan cakap ini kawan kerja je. Korang takkan boleh capai aku kena bagi tahu yang dia ni lesbian, tak suka lelaki, supaya bini aku ni tak fikir bukan-bukan. Lelaki tak akan capai akal tu lah. Paling bodoh pun dia kata Elah you ni kawan kerja I, kawan lama. Macam tu je. Tapi perempuan dia boleh ada akal, dia boleh susun cerita tu tau. Bantu je kot.
Mungkin yelah perempuan tu je lah. Tapi perempuan juga. Yalah. Perempuan juga. So bagi I, kalau title buaya tu hanya untuk lelaki je, I tak setuju. Kalau I lah kan, I punya pandangan macam tu lah. I punya pengalaman ada yang macam tu lah. Tak tahu pula pandangan perempuan macam mana. Betul? Setuju? Memang ada perempuan yang macam tu. Tapi bagi I lah, kebanyakannya lelaki yang perangai macam tu. Tak tahulah kan, betul kan? Sebab nafsu lelaki ni satu je. Betul. And yang kelakarnya, lelaki ni korang setuju tak? Lelaki kalau buat hal, mesti kantoi. Ya ke? Mesti kantoi. Dia macam buat kerja tak clean lah macam tu. Bodohnya. Clear lah chat. Apa kau ni clear lah chat? Dia Gambar tu yang kau selfie dengan skandal kau, jangan kau simpan. macam Delete. ingat tak kes tu? Banyak lah kes kan kita tengok yang viral-viral ni. Daripada mana? Kenapa bukti-bukti tu senang sangat nak cari. Tapi and perempuan ni sebenarnya dia ada sense lah naknya isteri kan. Dia ada sense yang Allah memang bagi. Sense apa orang panggil isteri punya naluri ni. Sekarang you ada naluri apa-apa tak kat I? Setakat ni setakat ni Alhamdulillah okey je. Alhamdulillah. Baru lagi kan. Tak tahulah. Jangan tampilkan kat ruang komen. Tapi bagi I simple je. Lelaki yang senang dicuri ni Lelaki lucu macam I ke? Bukan. kan. Dah tak handsome. Ya betul ya. Selalu curang tu selalu yang tak handsome. Yang kan? Itu yang curang. Like orang cakap, ambil lah. Kalau lelaki tu betul boleh pergi dekat perempuan lain, dia bukan yang tepat lah untuk you. Macam tu. Betul. Sebenarnya ada satu pepatah berkata yang korang boleh pegang, patah tumbuh hilang berganti, patah satu 1000 yang berganti. Tak, aku pun tak tahu. Buat sendiri ke? I nak cakap patah satu hilang satu 10 datang macam tu lebih kurang kan. Tak. Okey, kita pun dah sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih pada penonton-penonton yang menonton kita daripada awal sampai ke akhir ni. Thank you. Dan saya ingin mengucapkan penaja kita pada episod kali ini, iaitu Royal Cara Crispy. Rasa yang cukup menarik dan tertarik. Comel-comel dekat depan kita ni. Kalau korang nak try, boleh pergi kat IG diorang ataupun WhatsApp nombor bawah ni. Betul. Dari Peris Durian, saya suka yang Peris Durian ni. Ni jarang orang boleh jumpa kat mana-mana. So yeah. I dapat rasa durian dia bukan durian ni lah. Oh ya? Bukan durian pes. Durian betul lah. Durian betul. Dia Kan durian pes. Tapi I, to be honest, I tak suka. I rasa adalah orang yang macam I, dia suka durian yang betul, real durian original. Macam I kan, I orang yang suka durian yang fresh tu. I tak suka dia buat aiskrim ke, makan cendol durian ke. I rasa ada Tapi orang makan esok Yes, tapi yang ni I boleh makan. Ni bukan nak promote ke apa, tapi I boleh guarantee korang boleh makan and try. Dia ada rasa, sebab rasa durian dia tu macam durian betul. And then dia ada vanilla sikit gitu ya. Mungkin lah. Tak sure lah, tapi that's Dia ada cheese kot. cheese lah tu yang Food kita lah. rasa dah manis-manis sikit. Yang lain-lain pun sedap. Kita yang bawah belum try lagi. Yang ni dah try, tu pun dah try. Dan jangan lupa follow Instagram rasmi diorang Royal Cara Crispy. Bila korang follow, korang akan tahulah hari ni diorang berniaga dekat mana, buka pukul berapa dan apa yang menarik hari ni. Contoh, beli satu box sebelum RM10, tapi hari tu dijual RM5 je, contoh. So jangan lupa subscribe Projek Berdengung Borak Sampai Pecah. Subscribe korang amat-amat penting ya, untuk kita meneruskan perjalanan Projek Berdengung. Ramai-ramai. Jumpa next episode. Okay, bye-bye. Bye. Borak sampai pecah. Let's go!